Assalamualaikum, terima kasih Majid, terima kasih Pak Pengarah, semua sahabat yang hadir. Saya di kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada semua atas kesediaan selama saya berkhidmat di Jabatan Kesihatan lebih kurang 29 tahun. Boleh jadi ni saya lihat tu awal lah Jabatan Kesihatan. Tak ada begitu pula kecewa boleh. Terima kasih semua pada diri saya yang saya tugas selama setahun lah. Lepas tu tim-tim yang lain lah. Sebab saya dapat last minute tu. Saya cakap. Dan saya minta maaf lah sebab live tu tanpa diberitahu awal-awal kan. InsyaAllah lagi kita tak bulan tiada gigi lah. Sekarang ni dalam proses pembikinan lah. InsyaAllah doakan saya ada gigi balik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Saya kena tulis skrip, saya takut terlupa. Okey. Lagu. Terima kasih pada Pengarah Encik Nur Syam, pada kawan-kawan saya di Jabatan Kesihatan. Alhamdulillah, saya tak cakap ni sebagai selamat tinggal lah. Saya kata look forward sebab kita saya pun keluar masuk jabatan dah ini kali ketiga. So kata bukan selamat tinggal, tapi ini titik tolak kita untuk kita lebih lagi maju ke depan lah, dan juga berjaya, dan orang kata apa, peluang kita akan lebih lagi rapat berbanding sebelum ini. Terima kasih dan saya minta maaf lah kalau ada orang kata apa salah cakap ke makan ke terminum, saya minta maaf. Dan saya berterima kasih juga sepanjang ini adalah tahun saya yang ke 25 tahun saya berkhidmat, dan saya sangat-sangat bersyukur kerana masih berada di sini. Terima kasih.